Assalamualaikum guys. So kembali dalam YouTube aku, Faiz Semut. So hari tu minggu lepas aku ada cerita pasal seorang perempuan ni kan, aku macam pendam. So hari ni aku ada juga kisah pasal percintaan aku. Aku tahu korang bosan sebenarnya kan. Banyak, lepas tu kadang-kadang kau akan terfikir, muka macam kau ada makwa kan, banyak ex ke? Dia bukan dia banyak ex dia banyak lebih kepada kisah percintaan yang menyakitkan sebenarnya. Aku ada suka seorang perempuan ni kan, dulu selepas dia pendam tu aku ada minat perempuan ni. And waktu tu aku dengan dia rapat tau kan. So aku dengan dia ni memang rapat tau. Sebab kita ada 4 orang, 3 orang lelaki, seorang dia ada orang perempuan kan. So yang paling rapat antara kita orang ni iaitu aku dengan dia memang rapat gila . So kalau waktu rehat ke memang kita orang akan berdua kan. Kita akan macam berdua je lah, bersama kan, macam couple. Tapi tak couple pun, cuma kawan je, kawan rapat. Kalau macam dia birthday dia ke, aku kadang-kadang akan bagi dia hadiah benda semua kan. Benda ni berlaku waktu aku tingkatan 3 form 3. Waktu tu ambil PT3. So dia seminggu tak chat aku. Masa tu pakai handphone bodoh kan. Masa tu aku pakai CXL, bodoh top up RM1 kan. Seminggu dia tak chat aku. Seminggu dia tak datang sekolah. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni, tiba-tiba dia tumbuk aku. Aku memang panas baran lah. Waktu tu memang aku belasah dia balik semula kan. Gaduh waktu tu. Lepas tu dia tuduh aku macam-macam. Dia cakap aku dengan dia, aku dengan makwa dia tu bercinta lah, apa benda semua kan. Dia dengar daripada mulut-mulut orang kan. Biasa mulut-mulut jahat orang kan. Dia tak boleh tengok benda-benda macam tu. Dia ingatkan aku bercinta dengan makwa dia. Padahal tak ada. Aku dengan dia kawan je. Sama dia macam orang lain kan, kawan-kawan kan. Tapi aku tak tahu Mamat tu apa hal kan. Tiba-tiba bergaduh. Aku bergaduh dengan dia kan. Lebih kurang 3 hari 2 hari bergaduh aku dengan dia. Tapi pada masa yang sama, aku dengan kawan aku ni tak kontak. Kira waktu form 3 pun tak kontak. Kira waktu dia dah tukar sekolah pun tak kontak. Benda tu memang menyakitkan lah bagi aku. Sebab benda tu aku tak ada buat salah. Memanglah suka, tapi mungkin suka sebagai kawan saja lah. So aku sambung balik sebab dia tak boleh lama-lama sangat. So aku kena terpaksa potong-potong video ni. Tapi tak apa, aku harap korang enjoy saja. Kita sambung. Sampailah form 4, dia dah tukar sekolah. Aku dengar cerita dia masuk KJV kan. Lepas tu aku ada macam nampak terlibat dia lah. Dia macam dekat sekolah kan. Macam cerita seram pula kan. Tapi aku memang nampak dia. Lepas tu aku tanya semua orang kat situ, batch aku aku tanya-tanya. Dia kata tak ada. Lepas tu masa kira macam pertengahan tingkatan 5 tu sebab aku rasa aku tahu dia ada kat sekolah tu. Tiba-tiba aku nampak dia. Sebab selama ni kalau kau tanya aku, takkan kau tak nampak dia? Kata satu sekolah benda semua. Memang satu sekolah. Tapi pendek kata macam contoh kalau macam aku je. Aku pun tak adalah bercampur sangat kan. Lepas tu aku nampak muka dia. Tak sangka pula dia tak nak sekolah KGB tu. Dia masuk balik sekolah biasa. Ambil SPM sama dengan aku. Waktu habis SPM tu, dia jumpa aku kat luar. Dia minta maaf atas apa yang berlaku. Dan aku pun sama So bagi aku dalam cerita aku ni sebenarnya dia tak ada pengajaran sangat Dia macam cerita bodoh yang hilangkan bosan. Tapi bagi pendapat aku kepada orang lain kalau kau nak cemburu tu pun, bagi aku berpada-pada sebab kau baru bercinta, lepas tu kau nak cemburu dengan pasangan kau. Itu aku rasa tak logik Dan kalau kau dah berkahwin, kau nak cemburu tu tak apa. Tapi kalau kau setakat couple, bercinta benda semua, kau nak cemburu, bagi aku benda tu tak logik. Memang tak masuk akal. Dan sebab yang akan jadi mangsa adalah orang sekeliling kau. Itu saja aku nak cakap.